check dah kereta kap ni. Kita dah confirm engine kap memang molek kita rasa kereta kap ada masalah wiring sebab kita dah check dah wiring apa semua tu. Lepas tu ECU dengan TCU pun kita dah try sweat. Tak ada masalah kak. Ni TCU. ECU pun kita dah try sweat dah ni. Ni ECU. Kita dah try sweat dah. Lepas tu compress engine pun comel. Ni compress engine okay, kalau kak tengok silinder 1, 2, 3, 4 balance 15 bar belaka. Ni 15 bar belaka. Maknanya comel compress engine kak Jadi sekarang ni kita kena geledah wiring kak. Lepas tu wire body ni wire body sini karak habis dah. Kita dah betul balik dah. Lepas tu kita tukar kak punya relay. Nampak relay nampak garang. Ni lepas tu ni bakar cair tu kak. Ni nampak kesan cair. Sekejap nampak kita fokus sekejap kak. Tu nampak cair relay ni pun cair. 2 relay kita dah tukar dah bawah tu untuk ECU. Tapi masih lagi ada masalah. Jadi kita kena confirm balik Jadi kereta ni kena masuk buat dulu kak. Kita kena confirm wire tu.